Bukan tu aja, ada waktu-waktunya tuan rumah akan terdengar bunyi orang berjalan atau alih perabot dekat rumah arwah. Pak Cik Mahat dan Cik Alimah pun sebenarnya kadang-kadang terdengar juga bunyi macam ada orang dalam rumah dia. Kadang-kadang mereka dengar bunyi orang mandi, orang batuk dan berjalan dalam bilik. Tapi bila dia jenguk, tak ada siapa pula. Mula-mula dulu takut jugalah, tapi lama-lama dah tak kisah. Yang penting sewa rumah ni murah. Lagipun kenapa nak takut dengan benda tu kan? Yang kita kena takut Allah aje. Jun 2012, Su dah tak tinggal dekat apartmen tu lagi. Dia dah berpindah ke Perak lepas berkahwin pada tahun 2009. Sebenarnya lepas mereka jumpa Pak Cik Mahat dan Cik Alimah, Su masih terdengar lagi bunyi air itu menitik. Bumbung bilik dia tu pun masih ada kesan lembap dan cecair kuning. Cuma bukan berlaku setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2-3 bulan sekali. Lepas tu keluar dari rumah tu, tak ada siapa yang berani tidur dalam bilik dia. Nina dan Mila pun dah pindah keluar. Tak tahu apa jadi dekat rumah tu sekarang. Dah ada orang sewa atau belum. Yang menusingkan Su ialah sampai sekarang ni, ada waktu-waktunya dia akan terdengar bunyi air menitis. Walaupun dah berpindah, bunyi tu tetap akan kedengaran pada malam-malam tertentu. Su pernah bagi tahu suami dia pasal benda tu, tapi bila suami dia periksa semua pipe yang ada dalam rumah, tak ada satu pun yang rosak ataupun tiris. Sampai dah sekarang, Su masih terdengar lagi bunyi air menitis tu. Sampai dia rasa takut nak lelapkan mata sebab bunyinya amat sayu, tajam dan menyeramkan. Su tak tahu kenapa bunyi titisan tu ikut dia. Kata orang, mungkin masa arwah hidup dulu, arwah sangat sayang pada anak perempuan tunggalnya. Lepas isterinya meninggal, arwah rasa begitu sunyi. Anak perempuannya itulah yang selalu teman dan pujuk arwah. Dah nasib arwah, setahun lepas isterinya meninggal, anak perempuannya pula meninggal akibat kemalangan kereta. Agaknya mungkin sebab Su hampir sebaya dengan anak perempuan arwah, dan kebetulan juga dia anak tunggal. Jadi bunyi air menitis tu ikut ke mana saja dia pergi sampai sekarang.